Di zaman Imam Syafi'i dulu, golongan ini Imam Syafi'i kata tidak adalah hak paling penipu dalam dunia melainkan Ar-Rafidah. Ar-Rafidah itu merujuk kepada Syiah. Jadi inilah kalau kita lihat ujian kepada kita. Tapi kadang manusia ni bila dijahil dia berbondong-bondong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Kali ini Mufti Terengganu mengemukakan dalil kata-kata Imam Syafi'i terhadap Syiah. Kononnya golongan Rafidah adalah pendusta. Tapi dia tak sebut nama kitab. Walau bagaimanapun saya akan menjawab atas dalil yang dikemukakan oleh Mufti, iaitu terma Rafidah dan kaitannya dengan pembohongan. Yang pertama, Imam Syafi'i dan mazhabnya adalah alat kerajaan Taghut Bani Abbasiyah. Dan yang kedua, penjenamaan Rafidah berunsurkan politik kebencian terhadap Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Tidak hairanlah kecaman terhadap Syiah, musuh politik kerajaan tersebut, terjadi di kalangan para ulama dengan keterpaksaan. Untuk keterangan lanjut, anda juga boleh menonton video saya berjudul Bid'ah Kerajaan Abbasiyah menginstitusikan 4 mazhab. Dalam video ini, saya jelaskan mazhab dalam Islam lebih dari 100 mazhab. Kerajaan Bani Abbasiyah lah yang mempromosikan 4 mazhab Ahlu Sunnah. Dan sejak itu mazhab-mazhab Ahlu Sunnah tersebar kerana politik, bukan kerana perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan sampai ke peringkat membunuh para pengikut mazhab lain. Maka kajilah mazhab Syafi'i dahulu sebelum menentang mazhab yang lain. Yang kedua, perawi hadis orang yang digelar Rafidah sebenarnya wujud dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jikalau golongan ini pendusta, kenapa hadis diambil daripada mereka? Dalam kitab Rijal Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Kalabadhi, jilid pertama, penerbit Darul Ma'arifah Lubnan, cetakan pertama tahun 1987 Masihi, muka surat 863. Pengarangnya menulis, Abbad bin Yaqub Al-Rawazini Al-Kufi haddasa an Abbad bin Al-Awwam rawa anhu Al-Bukhari fit Tauhid. Abbad bin Yaqub Al-Rawazini Al-Kufi meriwayatkan hadis daripada Abbad bin Al-Awwam. Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada beliau dalam bab At-Tauhid. Di dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukun, karya Ibnu Jauzi jilid kedua, menerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama tahun 1986, muka surat 77. Pengarangnya menulis, Abbad bin Yaqub Al-Rawajini Abu Sa'id Al-Kufi yarwi an Syarik qala Ibnu Hibban kana Rafidiyan. Abbad bin Yaqub Al-Rawajini Abu Sa'id Al-Kufi, beliau meriwayatkan hadis daripada Syarik, telah berkata Ibnu Hibban, beliau adalah Syiah Rafidah. Jadi cukuplah contoh seorang Syiah Rafidah yang saya tampilkan sebagai rujukan untuk topik ini. Bagi membatalkan dakwaan Mufti Terengganu, kononnya Rafidah adalah golongan pendusta. Kerana mereka juga adalah perawi hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Tolak Rafidah, maka kitab Sahih Bukhari juga harus ditolak. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, politik kebencian para penentang Ahlul Bait dari kalangan Ahlu Sunnah. Bukan semuanya, tapi ada penentang Ahlul Bait dari kalangan Ahlu Sunnah. Mereka akan melabel sesiapa sahaja yang cinta pada Ahlul Bait sebagai Rafidah. Tidak kira Syiah, tidak kira Ahlu Sunnah. Dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala, jilid ke-17, perihal tokoh yang ke-100 bertama Al-Hakim, iaitu Hakim Nishaburi, pengarang kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Beliau telah mengumpulkan hadis-hadis yang sahih menurut standard Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam muka surat 174, diriwayatkan Ibnu Tahir berkata, beliau bertanya kepada Aba Ismail tentang Abi Abdullah Al-Hakim An-Nishaburi. Ibnu Tahir menjawab, thiqatun fil hadithi rafidiyun khabith. Hakim Nishaburi thiqah, iaitu boleh dipercaya dalam hadis. Seorang Rafidah yang jahat. Ulama Ahlu Sunnah, tuan-tuan sekalian. Ulama Ahlu Sunnah digelar Rafidah yang jahat. Ibnu Tahir berkata, kana syadidat ta'assub lisyi'ah wa kana yuzhiru tasannun fit taqdimi wal khilafah wa kana munharifan ghaliyan an Muawiyah wa an ahli baitih. Al-Hakim Nishaburi sangat fanatik terhadap Syiah di dalam batin dirinya, namun dia menzahirkan watak Ahli Sunnah dalam hal mendahulukan para khalifah. Juga soal kekhalifahan. Dia juga
bersikap melampau dalam penentangannya terhadap Muawiyah dan terhadap ahli keluarga Muawiyah. Tuan-tuan sekalian, Ahlus Sunnah dituduh Rafidah. An-Nasa'i juga bukan Syiah tapi dituduh sebagai Syiah dan mati dibunuh, tuan-tuan sekalian. Begitu juga Imam Tabari yang mempunyai banyak pandangan sama seperti Syiah. Beliau menulis tentang fadilat Ali bin Abi Thalib, kemudian melaknat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah seorang yang sangat berani dari kalangan sekalian ulama Ahlus Sunnah kerana melaknat Muawiyah bin Abi Sufyan dalam kitabnya. Beliau juga dilabel sebagai Rafidah sehingga gerombolan mazhab Hanbali tidak mengizinkan jenazah beliau dikebumikan di tanah perkuburan Islam. Jenazah beliau akhirnya dikebumikan di rumahnya sendiri. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir, jilid ke-14, muka surat 846. Perihal Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari dalam muka surat 849. Pengarangnya menulis, wadufina fi darihi lianna ba'da ar-ra'a'i min al-awamil hanabilati mana'u min dafnihi naharan wa nasabuhu ila ar-rafdi. Dan beliau dikebumikan di rumahnya kerana sebahagian orang bawahan dari kalangan awam Hanabilah telah menghalang pengkebumiannya pada waktu siang dan mereka mengaitkannya dengan Syiah Rafidah. Imam Jarir At-Tabari, tuan-tuan sekalian, sebenarnya memang memenuhi syarat definisi Rafidah menurut Ahlus Sunnah. Beliau juga menentang Muawiyah dan mengakui fadilat Ali bin Abi Thalib. Qultu wa qad ra'aitu lahu kitaban jama'a fihi ahadis ghadiri khum fi mujalladaini dakhmaini. Aku, iaitu pengarang, berkata, telah aku lihat kitab yang beliau himpunkan di dalamnya tentang hadis Ghadir Khum dalam 2 jilid yang tebal. Kitab ini, tuan-tuan sekalian, kitab ini telah pun hilang dan tak sampai ke tangan kita. Kerana hadis Ghadir Khum menceritakan Rasulullah telah menabal Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Sudah tentu Ahlussunnah tidak suka dengan kitab ini dan ianya hilang, tidak sampai ke tangan kita. Wa kitaban jama'a fihi turuqa hadis at-tayr, dan kitab yang beliau himpunkan tentang hadis burung dari berbagai jalur sanad. Ini juga kitab fadilat Ali bin Abi Thalib yang tak sampai ke tangan kita. Wa nusiba ilaihi annahu yaqul bijawazil mashil qadamain fil wudu wa annahu la yujibul ghusl, dan beliau dikaitkan dengan pandangan kedua kaki wajib disapu tak kala wudu dan tidaklah wajib kaki itu dibasuh. Ini juga adalah pandangan yang sama dengan fiqh Syiah. Justru itu perkataan Rafidah tidak hanya merangkumi Syiah tapi Ahlus Sunnah yang tinggi makrifatnya tentang Ali bin Abi Thalib, yang meriwayatkan tentang fadilat Ali, melaknat sahabat Nabi yang zalim bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, maka mereka ini tidak terlepas dilabel sebagai Rafidah. Itulah yang dilakukan oleh puak Ahlus Sunnah terhadap ulama mereka sendiri kerana ada di antara mereka itu membenci Ali bin Abi Thalib. Saudara-saudara sekalian, berasaskan keterangan dan tabayyun, maka diketahuilah bahawa dakwaan sandaran Mufti Negeri Terengganu bahawa Rafidah adalah golongan pendusta berasaskan kata-kata Imam Syafi'i tidak benar. Ia hanya terbit dari dendam kesumat atau perasaan benci terhadap Ahlul Bait yang menidih dan mengalir dalam urat nadi sebahagian orang Sunni. Hari ini terlalu mudah kita menemukan orang yang benci Ahlul Bait walaupun mereka tidak mengaku dengan lidah, tapi lihat saja apabila fadilat Ahlul Bait dibaca. Contohnya hadis sahih Nabi bersabda, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka golongan ini akan melenting dan kepanasan. Mereka akan cuba sedaya upaya menolak hadis tersebut. Dalam ceramah ini, saya juga telah jelaskan bahawa dakwaan Mufti Terengganu kononnya Imam Syafi'i menuduh Rafidah sebagai pendusta tidak boleh diterima tanpa penelitian. Pertamanya, Imam Syafi'i sendiri hidup di bawah tekanan politik Bani Abbasiyah. Beliau bukan tokoh yang bebas daripada paksaan penguasa. Bahkan riwayat menunjukkan bahawa beliau pernah dipaksa minum arak oleh Khalifah Ma'mun. Maka pandangannya tentang istilah Rafidah perlu dilihat dalam konteks tekanan politik zaman itu. Kedua, ada perawi hadis Rafidah dalam kitab Sahih Bukhari sendiri, antaranya Abbad bin Ya'qub. Jika benar Rafidah itu pendusta, maka konsistenlah untuk menolak kitab Sahih Bukhari. Ketiga, label Rafidah sejak dahulu bukanlah istilah ilmiah, tetapi senjata politik untuk menyerang sesiapa sahaja yang menzahirkan kecintaan terhadap Ahlul Bait, sama ada Syiah atau ulama Ahlus Sunnah. Tokoh-tokoh besar seperti Al-Hakim An-Nishaburi, An-Nisa'i dan At-Tabari semuanya pernah difitnah sebagai Syiah atau Rafidah.
hanya kerana mereka mengutamakan fadilat Ali bin Abi Talib dan mengkritik kezaliman Muawiyah. Akhirnya jelas bahawa tuduhan Mufti Terengganu itu tidak bersandarkan ilmu tapi berpunca daripada kejahilannya dan sentimen anti Ahlul Bait yang diwarisi dalam sebahagian tradisi Sunni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin.